Hello korang. Nampak saja logo korang dah tahu ini adalah Mazda. Okey. Sebelum ni saya pernah review adik-beradik dia. Adik-beradik dia siapa? Adik-beradik dia itu Mazda 3 hatchback. Okey. Tapi kali ni saya akan review dekat korang Mazda 3 sedan pula. Okey. Bukan setakat sedan hatchback, kita pula ada juga SUV, MPV pun ada. Korang jangan risau, semua ada. Okey. Alright, kali ni saya akan review dekat korang Mazda 3. Tengok condition dia pun masih tip-top lagi korang. Tak ada cala-bala, bengkok semua tak ada. Memang nampak macam baru punya. Condition dia pun masih tip-top ya, okey. Macam biasa saya cakap, kalau korang tak puas hati tengok dalam video ni, korang boleh datang walk in dekat Carco Sungai Besi Auto World, ataupun korang nak test drive sekali pun boleh. Tak ada masalah, lagi senang kerja korang, okey. Okey, untuk spek ni dia datangi dengan rim original. Cantik, masih menyala. Okey, tayar dia pun masih berbunga dengan baik. Alright, kita tengok pula interior dalaman dia. Okey, ini interior dalaman dia, tak ada jauh beza dengan Mazda 3 hatchback. Okey, sama sahaja, dia punya dalaman pun sama. Yang mungkin membezakan dia ini, dia punya seat ni mungkin membezakan. Okey, untuk spek ni dia datangi dengan fabric seat. Okey, fabric seat ni macam biasalah. Okey, dia tak akan high spec. Kalau high spec ni biasa korang akan dapat jumpa dia punya seat ni leather. Okey, untuk kali ni korang nak jumpa fabric. Okey, kita tengok pula interior dalaman dia. Okey, ini interior dalaman dia. Memang sama macam Mazda hatchback punya, okey. Alright. Okey, kat sini korang tengok ada digital meter dia. Okey. Sorry ya korang. Okey, kat sini mileage je korang tengok hanya 88,000 km. Korang tak adalah tinggi mana, tapi okey, okey. Servis dia pun memang orang dia memang servis on time, okey. Dia punya steering ni pun sama sahaja. Okey, ini dia punya touchscreen infotainment system pun masih berfungsi dengan baik. Aircon dia pun sejuk. Ini bagi control aircon dia. Okey, kalau korang kat sini kan, dia tak boleh touch kan. Korang hanya boleh adjust kat sini sahaja. Korang pusing, macam ni. Okey, korang tinggal pusing sini sahaja. Okey. Alright, ini bahagian dia, ada kompartmen dia kat sini. Okey, kompartmen korang boleh letak barang apa semua, memang besar. Okey, kat sini pun ada juga kompartmen dia. Korang tak perlu risau lah. Okey, dia punya ruang dalaman ni bagi saya dia macam biasalah, dia tak ada terlalu sempit sangat. Sekejap ya korang. Alright, kita tengok bahagian belakang dia. Okey, bahagian belakang dia ni dia macam agak sedikit sempit lah bagi saya. Okey, dia punya sama je macam Mazda 3 hatchback. Dia punya bahagian belakang ni memang agak sempit sedikit. So kalau untuk korang nak jadikan sebagai kereta family car, boleh. Tapi kalau untuk anak-anak yang masih kecil, okey lagi lah. Kalau untuk orang yang besar ke semua, memang agak sukar sedikit lah. Kalau jenis yang berkaki panjang ataupun tinggi tu, kalau nak duduk belakang ni agak susah sikit, okey. Tapi so far bagi saya okey. Kalau korang nak pakai untuk rally ke family car, boleh, tak ada masalah, okey. Alright, ini dia sama je, dia guna fabric seat, okey. Alright, kita tengok pula bahagian belakang dia. Okay, ini bahagian belakang dia. Beza kan dengan hatchback dengan sedan. Kalau hatchback dia macam lengkok macam gini, betul tak? Kalau sedan, sedan ni macam biasa. Alright, kita tengok pula bahagian dalaman dia. Sekejap, saya pergi buka sekejap ya. Okay. Alright, dia punya bahagian belakang ni kalau korang tengok, dia memang agak besar and agak luas. So kalau korang nak letak barang ke, memang sangat sesuai, okay. Dia punya dalam tu kan, di dalam ke dalam sini macam tu. Memang bagi saya memang agak besar lah. Dia punya capacity boot belakang ni memang sangat sesuai untuk korang nak letak barang. Okey, dia sedikit berbeza kalau dengan hatchback. Hatchback dia punya bahagian bonnet belakang ni dia agak kecil sedikit. Tapi korang jangan risau. Korang boleh tolak sahaja bahagian belakang tu, korang akan dapat space yang agak besar. Okey.
Alright, ini Mazda 3. Okay, saya ada review pula Mazda 3 yang sedap punya. Okay, korang boleh dapat harga yang sangat berbaloi untuk Mazda 3 ni. Okay, untuk korang yang berminat dengan Mazda 3 ni, cepat PM kita sekarang. Sementara stok masih ada. Sebab kita untuk Mazda 3 sedan ni kita tak banyak. Tak banyak stok. Mungkin ada 1 atau 2 stok macam tu kita ada. So kalau korang berminat, cepat PM kita sekarang. Alright, bye. Assalamualaikum.